Tuan Yang Pertua, saya juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada Kerajaan Madani kerana belanjawan untuk pembangunan Islam terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dalam belanjawan 2026, 2.6 bilion diperuntukkan bagi mengukuhkan institusi Islam termasuk JAKIM, JAWI, institusi tahfiz, pembangunan masjid dan juga hal ehwal syariah. Tahun 2020, 1.3 bilion. Maknanya selepas 5 tahun dan 3 tahun Kerajaan Madani mengambil alih pemerintahan ini, peruntukan belanjawan untuk pembangunan Islam telah meningkat sekali ganda, Tuan Yang Pertua. Semuanya ini akan memberikan bukti bahawa Islam bukan terpinggir di bawah Kerajaan Madani. Malah ia terus subur dan kita memertabatkan Islam bukan pada simbol tetapi kepada keadilan sosial dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun masih wujud naratif songsang di luar sana yang cuba menanamkan persepsi bahawa Islam ini terancam. Naratif ini pada saya sangat berbahaya kerana ia boleh memecah belahkan masyarakat dan mencetuskan prasangka yang berterusan di kalangan masyarakat dalam negara kita ini. Lalu saya ingin mempersoalkan kepada pihak kerajaan, khususnya kepada Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Komunikasi, Perpaduan, apakah langkah-langkah bersepadu yang dilakukan untuk menangani naratif Islam terancam ini, khususnya yang sering berlegar di media sosial yang sangat mempengaruhi emosi rakyat. Tuan Yang Pertua, 2 tragedi besar baru-baru ini, iaitu kes rogol beramai-ramai di Melaka dan kes pembunuhan di sebuah sekolah di Damansara, menggoncang nurani rakyat Malaysia. Ini bukan sekadar isu disiplin pelajar, ia cerminan krisis nilai kemanusiaan dan kehilangan empati yang perlu ditangani segera. Pendidikan bukan hanya kecemerlangan akademik tetapi pembentukan insan berakhlak dan berempati. Kita mesti menilai semua keseimbangan antara pencapaian akademik dengan pembinaan saksiah dan tanggungjawab sosial.